Assalamualaikum dan hai semua, saya Jurulatih Syakira. Hari ini saya akan tolong seorang wanita yang kurang bersenam dan kehilangan motivasinya. Let's go. Hai Wawa, sejak kebelakangan ini saya nampak awak kurang bersenam. Saya dengar cerita awak nak diet. Apa yang berlaku sebenarnya? Boleh awak cerita? Saya bukannya malas, tapi saya bosan buat aktiviti yang sama, bersukan yang sama. Saya tak ada kawan untuk nak berdiet atau nak bersenam. Jadi saya rasa benda tu membosankan. Tambah pula saya ni bekerja, tak ada masa untuk bersenam. Saya tak ada supporter untuk bagi saya support untuk saya bersenam ni lah, untuk melakukan diet ni. Saya pula bekerja, memang tak ada masa untuk bersenam atau diet ni. Tak apa Wawa, saya faham apa yang awak rasa. Kadang-kadang rasa letih dan hilang semangat tu perkara biasa. Saya boleh tolong awak untuk beri tips untuk berikan semangat tu semula. Baiklah Wawa, sekarang saya kongsikan beberapa tips yang boleh bantu awak naik semula semangat tu. Tips yang pertama, tulis kata-kata semangat dan matlamat awak. Mula-mula ambil kertas atau sticky note dan pen. Tulis kata-kata semangat yang awak nak pegang sampai berjaya. Contohnya, saya nak turun 5 kg daripada 60 kg. Bila ada matlamat yang jelas, barulah kita tahu arah tuju dan lebih bersemangat untuk capai. Selepas itu, tampallah di bahagian yang selalu kita nampak. Contohnya, peti ais dan dinding. Tips yang kedua, buat jadual harian. Jadual ni penting supaya awak tak lupa dan lebih disiplin. Boleh pilih nak buat secara manual atau digital. Kalau saya suka buat digital. Saya letak jadual tu terus dekat lock screen wallpaper telefon. Supaya setiap kali buka, saya nampak rutin saya sendiri kerana telefon sentiasa bersama kita. Pastikan jadual merangkumi hari, masa, aktiviti dan jenis pemakanan mengikut kalori. Ikut kreativiti yang awak pilih sama ada manual atau digital. Di bawah jadual pula, letak nota. Contoh, pastikan cukup tidur, jangan makan makanan yang tinggi kolesterol, banyakkan minum air masak, kurangkan makanan atau minuman yang manis. Kalau rasa jemuk, jangan berhenti terus. Tukar aktiviti lain dan buat jadual yang baru. Itu lebih selamat. Tips yang ketiga, cari sumber inspirasi. Boleh tengok melalui YouTube dan TikTok pasal matlamat yang ingin kita capai. Selain itu, kita juga boleh tengok video motivasi. Sedikit percikan boleh nyalakan api semula. Many months later. Wah, tak sangka jumpa lagi. Syakira kan? Awak buat apa kat sini? Saya buat aktiviti yang awak bagi tu lah, yang tips yang awak bagi tu. Alhamdulillah bermanfaat lah bagi saya. Aktiviti tips yang awak bagi hari tu. Saya rasa seronok sangat. Dan saya berjaya mengikut tips yang awak bagi tu. Kiranya tips ni berkesan lah. Alhamdulillah berkesan sangat. Terima kasih Syakira.